gram. Harga hari ni RM491 untuk 1 gram. Kalau RM100, ini RM100 bersamaan dengan 0.2037 gram. Kalau RM100, kalau kita menabung, kita top up dekat sini RM100 bermakna inilah gram dia 0.2. Kalau 1 gram RM491 hari ni. Turun sedikit daripada semalam. Semalam RM492, turun RM1 lah. So harga ni lebih murah daripada hari tu. Paling tinggi adalah RM533. 533 adalah harga paling tinggi dalam sejarah lah. Hari ni 491 ni kira murah lah sedikit daripada RM533. So kalau dah ada gaji, gaji dah masuk kan, simpan 10% daripada pendapatan kita. Kata Tuan Azizi Ali, dia menyarankan, Tuan Azizi Ali ni adalah pakar kewangan, dia menyarankan kita menyimpan daripada pendapatan kita 10% daripada pendapatan kita. Kita nak simpan kat mana? Terima kasih Ibrahim join live. Azrin, terima kasih. Kita nak simpan kat mana? Salah satu platform yang kita boleh simpan adalah simpan dalam bentuk emas lah. Kita simpan dalam bentuk emas. Nak simpan dekat mana? Yang boleh dipercayai sekarang Public Gold lah. Public Gold. Sebab apa? Sebab kita pilih Public Gold, sebab Public Gold ni sudah ditubuhkan daripada tahun 2008 lagi. Sehinggalah sekarang lah. Sehinggalah sekarang. Makanya sudah ada 19 buah branch. Dia dah banyak dah. Sudah ada 19 buah branch dah Public Gold ni. Kita pilih kata syarikat yang established lah untuk kita menabung.